Dah lah bang, saya tak nak dah KUSP. Kalau boleh saya nak tutup dah. Lagi saya ni ibu tunggal, saya ni isteri dah tak bekerja dah. Buat apa saya nak ada KUSP lagi? Kan? Lebih baik duit KUSP semua tu saya tutup dan saya ambil dan guna untuk masa sekarang. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okay, bila cerita pasal KUSP ni maka ramai orang decide nak tutup lah, nak gunakan duit itu sehabis boleh, dan clearkan. Aku tahu sebab aku pun memang menyokong dari segi tuntutan KUSP bersasar waktu ketika itu dan ketika ini sekiranya masih lagi ada. Cumanya dalam isu ini, bila nak kata tutup, aku tak galakkan dan nasihatkan kepada korang atas sebab-sebab tertentu. Okey, untuk pengetahuan korang tahu tak sekiranya apa-apa berlaku pada diri korang, mati pula, meninggal dunia ke, korang tahu tak, korang punya waris, korang punya orang kata generation akan dapat manfaat dia selepas korang ini sebagai pencarum KUSP yang aktif account dia. Okay, at least lah aktif account dia untuk dapat manfaat selepas kematian korang. Jom kita baca paparan ini. Kalau pergi ke website KUSP.gov.my, korang boleh pergi ke bahagian urus akaun KUSP anda, bahagian pengeluaran kematian. Membantu yang tersayang pada waktu memerlukan. Sekiranya anda meninggal dunia, simpanan KUSP anda merupakan jaminan kepada orang-orang tersayang dan akan dapat membantu meringankan beban kewangan serta menampung perbelanjaan, pengurusan pengebumian. Kami menggalakkan anda membuat penamaan bagi membolehkan waris terdekat anda mengeluarkan simpanan KUSP tanpa sebarang kesulitan. Ahli keluarga yang di bawah tanggungan anda juga akan dipertimbangkan untuk menerima satu bayaran bantuan kematian bagi membantu mereka dalam waktu kesulitan. Yang mana individu, yang mana korang boleh tengok dekat sini paparan bagi penyediaan dokumen. Okey, contohnya borang KUSP 9km kurungan AHL dan senarai simak dokumen. Salinan dokumen pengenalan diri pemohon bersama salinan asal untuk tujuan pengesahan, salinan dokumen sijil kelahiran pemohon bersama salinan asal dan sebagainya. Korang boleh tengok dekat sini lah. Yang mana bagi dengan penama, siapa yang boleh memohon penama itu sendiri, berumur 18 tahun dan ke atas, dan apa yang boleh dikeluarkan, kesemua bahagian simpanan KUSP ahli mengikut bahagian penamaan yang dibuat. Dan apa yang anda perlu tahu, ahli beragama Islam, jika penama meninggal dunia, waris terdekat layak untuk memohon bagi pengeluaran kematian. Ahli bukan beragama Islam, jika penama meninggal dunia sebelum kematian ahli, waris terdekat layak untuk memohon bagi pengeluaran kematian. Tetapi jika penama meninggal dunia selepas kematian ahli, waris kata terdekat penama layak untuk memohon. So, tanpa penamaan, siapa yang boleh memohon bagi ahli yang telah berkahwin, balu atau duda ahli, pentadbir pusaka, bagi ahli yang belum berkahwin, ibu bapa ataupun pentadbir pusaka. So, dekat sini, apa yang boleh dikeluarkan? So kalau kita tengok kat sini, simpanan ahli ataupun tempoh pengeluaran, permohonan kurang daripada 2 bulan dari tarikh kematian ahli, iaitu kurang 2,500 bayaran sekaligus. Bagi 2,500 ke 25,000, bayaran pertama 2,500, bayaran kedua selepas tempoh 2 bulan dari ahli, tarikh kematian ahli, kesemua baki simpanan. Dan bagi orang kata 25,000 ke atas, bayaran pertama 2,500 dan bayaran kedua selepas 2 bulan dari tarikh kematian ahli, iaitu 22,500. Baki simpanan akan dibayar berdasarkan surat pentadbiran mahkamah ataupun instruksi perundangan ataupun ARB. Dan bagi permohonan lebih daripada 2 bulan daripada tarikh kematian ahli, yang mana kurang 2,500, bayaran sekaligus. Dan bagi mempunyai baki akaun, 2,500 ke 25,000 bayar sekaligus. Dan melebihi 25,000 ke atas, simpanan, maka korang dapat 25,000 dan baki simpanan akan dibayar berdasarkan surat pentadbiran mahkamah atau instruksi perundangan ataupun ARB. Manakala bantuan kematian merupakan tanda simpati KUSP terhadap waris terdekat ahli atas budi bicara KUSP, bayaran sebanyak RM2,500 dibayar sekali sahaja kepada orang tanggungan ahli yang layak, balu ataupun duda, anak ataupun ibu bapa ahli, tertakluk kepada status perkahwinan ahli.
Okay, so dekat sini kita baca. Okay, so korang boleh faham ataupun korang terus pergi ke website qsp.gov.my yang mana terus pergi ke bahagian urus akaun QSP anda dan / pengeluaran kematian. Di situ korang boleh dapat info ataupun korang boleh call saja pihak QSP untuk keterangan lebih lanjut. Apa kata korang nama hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.